Bang. Yo. Diorang ni nakal lah. Hai guys, Assalamualaikum. So hari ni kita akan ke rumah Syah GBB. Kita yang punya presiden lah untuk grup GBB. Grup GBB adalah grup bapak-bapak. Moto dia adalah sebelum maghrib sampai rumah. Senang cerita, sebelum maghrib sampai rumah. Macam tu lah, lebih kurang. Dah lupa dah. And then kita nak pergi perkena sebab dia jemput kita. Sebab dia ada jemputan akikah untuk anak dia. Ada kambing. Nice. Tapi sebab kita pun dah lambat. Majlis start pukul 3. Sekarang saja pun dah pukul 5. Betul ke pukul 5? Betul, dah pukul 5. So kita bergerak sekarang lah. Apa pun, aku dah lama tak buat konten sebenarnya. Korang jangan pelik tau kenapa aku jemur baju kat sini. Sebab dekat sini pun aku jemur juga. Cuaca pun tak cantik ni. So sekejap lagi nanti ambil lah, senang cerita. Ya, apa pun. Okay, peace. Baru sampai. Tak apa. Janji jumpa kat Goma. Nak jilat? Jilat. Bobo boy. Aku lah. Bobo boy. Ada plastik ke? Dah tak ada apa, tapi tunggu lah ada tahlil. Ini betul-betul ranjung. Okey ni. Kalau suami, Pfizer berapa? Tak ada. Tak ada. Serius lah. Serius lah tak ada? Itu yang dekat apa? Yang India tu. Yang macam Cina ke dia? Tak ada lah. Tak ada tu baru. Pecah. Wah.
Mana yang lain? Saya je ada. Yang lain tak ada? Yang lain mau masuk kerja balik lah. Malah ni Sepatah dua kata. Cakap je. Dia memang jelas yang risau. Cepat Abang Boboy. Ini pemalu. Abang Boboy cepatlah. Bang. Jom. Masuk konten ni. Wih, jangan duduk. Okay, Lelo. Syah, patah dua kata. Dia orang ni nakal lah. Bukan tu. Apa tu? Pasal akikah. Oh, pasal akikah. Akikah okey. Alhamdulillah semua berjalan lancar. Cuaca pun okey. Tapi Niko lah datang lambat. Itulah. Aduh. Tak apalah. Tak dapat kambing, laksa ada. Kambing tak ada? Kambing dah habis. Tak apa. Laksa pun jadi. Laksa pun jadi. Jadi. Megap muka ketat dia tu. Apa yang muka ketat dia? Alhamdulillah selamat sampai. So now kita dekat kenduri akikah jemputan. So ni kita nak pergi jumpa lah yang masih ada. Ni dia yang tinggal. Mana bilang kau? Dekat lagi. Dia sabar. Dia minat yang selalu makan sayap. Tadi dah salam lah. Alhamdulillah selesai sudah majlis program kita pada hari ini. So ni je lah balon yang tinggal. Kecil dan juga dua kati. Ini SRK 250. Ni chest R15M. So kita orang sekarang nak gerak balik lah. Thank you Syah sebab jemput. Makanan sedap. Tapi rugi lah tahun ni aku tak dapat nak makan kambing. Sebab aku lambat sampai je. Kambing habis. Aku tak dapat makan kambing. Oh yo tu, lewat tu. Oh korang pun lambat? Tak dapat? Kami dapat. Hang dapat? Aku dapat. Oh ya yeah. Sedap? Kambing tu kan tahu tak, dekat rumah Ain. Oh. Hujung tu. Oh ni aku perasan van dia tadi. Oh. Malam ni kita cari kambing. Tak apa, jom nanti kita pergi cari kambing malam ni.